Pasukan Star Tutor bakal mengadakan satu program terbesar. Perbezaan antara murid cemerlang dan murid yang gagal ialah murid cemerlang sentiasa start awal. Manakala murid yang gagal pula akan tunggu sehingga last minute. Sebab itulah mereka gagal. Di Star Tutor Online Tuition, kami percaya bahawa persediaan awal ialah kunci kejayaan bagi seseorang murid. Oleh itu, untuk prepare anak-anak murid di seluruh Malaysia agar mereka bersedia secara lebih awal sebelum melangkah ke sesi persekolahan pada bulan Januari 2026, Pasukan Star Tutor bakal mengadakan satu program terbesar yang bernama Seminar Start Awal. Dalam Seminar Start Awal yang berlangsung secara online Zoom, kami, Barisan Guru Star Tutor, akan memperkenalkan silibus tahun 2026 secara lebih awal agar apabila anak-anak kita kembali ke sekolah pada tahun 2026, mereka tentu lebih yakin, lebih pandai dan yang paling penting, lebih bersedia. Program ini akan diadakan pada bulan Disember 2025 khas bagi murid-murid yang akan melangkah ke peringkat darjah 4, darjah 5, darjah 6, Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 pada tahun 2026. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Semua mata pelajaran akan diajar oleh guru-guru Star Tutor yang pakar dalam program ini. Program ini akan berlangsung selama seminggu bermula 1 Disember sehingga 6 Disember. Dan program yang bernilai RM200 ini akan diadakan secara percuma 100% kerana ditaja sepenuhnya oleh Star Tutor. Bagaimanakah cara untuk mendaftar? Mudah sahaja. Untuk pendaftaran, hantarkan nama murid dan darjah ataupun tingkatan ke nombor yang tertera di bawah. Anak-anak murid se-Malaysia, kita akan berjumpa dalam Seminar Start Awal. Ingat, murid-murid cemerlang start awal. Murid-murid gagal akan tunggu sampai last minute. Anda bagaimana?